moment of truth guys. Bismillah. Nampak? Gila. Hai, Assalamualaikum guys. Ini dia jajan yang kita nak guys. Jajan daripada Malaysia Breakfast Day. Apa yang ada dalam ni guys? Aku akan review satu persatu yang aku dapat. Disclaimer awal, setiap orang mungkin berbeza guys. So sorry ya. Yang rajin sikit dia akan dapat banyak lah. Kalau yang kurang rajin sikit, dia memang teror tu je lah guys. Betul tak? So jadi aku nak unboxing guys. So macam biasa guys, sebelum kita lanjut ke review dalam ni, korang jangan lupa like, komen dan share dan subscribe guys. Subscribe itu gratis guys. Dah aja tekan subscribe guys. Misi untuk dapat 1000 subscriber guys. So let's go. Review jujur, kualiti paling utama. Duduk santai, otak mula bicara. Wagen Channel, inspirasi penuh makna. Langkah dibuka, galas bagi bahu. Reda belantara, tempat yang belum tahu. Dari puncak awan hingga ke gigi air. Klop dan kembara, semangat takkan cair. Wagen Channel bawa anda terbang jauh merata. Jangan lupa support, tanda kita geng. Subscribe, komen, like dan jadi hati. Terima kasih semua, teruskan bersama tetap. Sebab apa semua memang mantap. So okay guys, so jadi kita pun dah nak buka apa yang ada dalam ni guys. Sebenarnya baju untuk pendaftaran permulaan akunya, pendaftaran masa aku mula daftar. So aku dapat baju, dapat bid number bersama dengan beg ni lah. Jadi itu permulaan memang standard. Dan kalau korang finishing, bila korang dah lari cukup 3 km lah. Aku dapat hari tu, aku kira total 3.69 guys. So jadinya itu lah. So korang akan dapat bid number. Ini bid number 8019D guys. So macam kalau korang macam aku pergi dengan tim lah. So bila dengan tim dia lagi murah guys. Aku dapat satu kepala jatuh lebih kurang RM29 guys. Kalau ikut harga satu kepala RM38 aku rasanya waktu tu. Pendaftaran RM38. Bagi aku RM38 pun dah murah, sebab kau dapat baju, kau dapat jajan yang seperti yang dijajakan oleh orang lain. Lepas tu kau dapat lagi apa, tote bag dia dengan memang gratis guys. Berbaloi lah dengan medal dia sekali. So yang ni yang first untuk aku dapat lah. So next aku akan review apa yang benda. So okay lah, bila aku sampai finishing line, sebenarnya dia bagi bag, tote bag ni guys. Yes, memang smart guys. Tote bag dia ni memang antara yang bagi aku not bad lah, dengan ada Milo. So so untuk makluman korang, aku join Malaysia Breakfast Day di Kota Kinabalu, Sabah guys. Pada bila? Minggu lepas lah. Jadinya aku dah settle larian tu. So memang santai activities. Orang Semenanjung pergi sana, pergi ke Sabah. So memang berjauhan dengan family. So itu antara aktiviti untuk kau release stress kau. So bukan kau bergembira dekat sana, tapi kau untuk riliskan stres kau, ada hiburkan masa kau yang kau ada. Orang lain boleh bersama dengan family, bersama dengan anak bini. So kau itu saja yang ada. So kau kena mencari benda yang menambah aktiviti kau supaya kau tidak murung, anxiety macam korang. Okay, so ini antara tote bag dia. Memang cantik tote bag dia. Memang sampai je kau dekat apa finish line, dia akan bagi tote bag. Dalam tu dia akan letak lah apa jajan Milo dan yang lain. Ni aku tak tahu apa lagi. Buat tadi aku bunyi medal. Okay guys, ini dia medal. Memang cantik tapi dengar cerita tahun ni macam kurang cantik. Aku tak pasti tu memang dengan lanyard dia tu memang Malaysia Breakfast Day. So ini antara dia. So kau pakai je lah. Nampaklah macam finisher. The moment of the truth guys. So aku dah makan benda yang aku dah makan lah guys. Aku cerita dia dah bagi pisang, air mineral. So aku benda tu confirm dah aku dah habiskan. Jadi dan aku ada ambil 2 biskut yang ada dalam ni. So kurang sikit lah. Ini yang kalau tengok gambar ni, ini merupakan barang-barang yang aku dapat di awal-awal lah. Ni antara barang ni guys. Tu banyak.
Banyak kan? Mesti banyak. Okay, so moment of truth guys. Bismillah. Nampak? Gila. So kosong guys. Nampak. Uish, banyak ni. Uish, kacau lah laptop ni. Tak tepi sikit. Ini dia guys. So aku ambil barang-barang biasa dulu lah, biasa. So first, ini kau perlu beratur lah. Ni. Yes, 2 jenis ni. Dan aku dapat dalam 10 lah total. Maksud dia satu ni 5, ni 5, 10 lah aku dapat. Ni dia barang-barang dia. Jadi benda ni aku kena pergi ambil dekat booth dia. Dekat sana dia ada game, ada 4 game. Aku cerita dia ada game yang boleh kau dapat blind box. Tapi aku dapat join satu dan lain-lain lagi aku tak sempat disebabkan aku tumpah orang guys. So bila aku tumpah orang memang tak sempat. Jadinya ni antara yang aku ambil benda free luar. So aku ambil benda ni. So dekat sana kau boleh makan aiskrim Milo, lori Milo yang minum air tu beratuk panjang nak mampus guys. Jadinya memang aku yang tu je aku tak sempat minum. Tapi kalau Milo yang botol yang depa bagi dekat booth yang kena beratur tu, aku sempat minum disebabkan itu memang berapa kali aku minum lah. Air KitKat yang kata yang dia bagi air KitKat tu pun aku minum banyak kali lah. Aiskrim dapat satu saja. Kecuali kau boleh beratur sekali tapi aku malas lah. Aku sebab nak balik dah waktu tu. Dekat sana pun ada jualan rahmah. Jualan yang barang-barang produk Milo lah. So kalau kau beli scan ni kau dapat barang ni. Scan barang ni kalau 100 ringgit kau dapat beg yang besar dan kursi healing tu yang Milo tu. So aku nak beli sebenarnya tu tapi aku dah fikir banyak sangat ni aku nak makan benda-benda Allah ni guys. So kalau aku dekat semenanjung kat Kedah aku boleh beli. So ada orang boleh makan, betul tak? So kat sini macam kalau aku beli pun sekejap takut tak sempat nak makan guys. Betul. So jadi itu dia. Ni antara yang aku dapat. Ini dia biskut sandwich dengan krim susu guys. So dia ada 2 ni lah. Yang original dengan yang susu. Ni dia aku dapat. 2 4, 6 8 sepatutnya 10 lah aku dapat rasanya. Ni dia. Okey, sebab aku rasa ada lagi ramai yang banyak pada aku lagi. Aku memang antara sikit lah, tapi tu memang okey je, tak ada masalah pun. Yang ni je barang yang kau boleh ambil beratur. Yang lain selain kau beli guna duit sendiri ataupun memang tak ada selain kau guna duit sendiri lah. Yang ni kebanyakan kau makan dekat situ lah ataupun kau makan kokokran macam bola-bola itulah bola-bola dia tu. So kat situ kau boleh makan. Yang ni antara dia. Jadi next ini antara barang-barang yang ada di dalam tote bag tu guys, diberi. Okay, first kita ada Crunch Milo guys ni. Dikatakan memang aku cakap ini tak sedap guys, tapi siapa nak bagi kat dia, maksud dia sedap lah. Kau ajak pandai dia psikologi permainan macam tu. So ni antara dia Crunch. So nak rasa dia tu kita nak buat makan tak payah lah. Macam dia kat sini dia tulis enak dengan yogurt juga. So mungkin kalau kau beli aiskrim dekat kedai yang macam sundae ke yang kata yang jenis vanilla tu makan kat rumah, so kau boleh tabur crunchy ni. Memang sur lah. Tapi yang ni untuk apa sebenarnya? Satu sebab boleh kau makan dengan yogurt, sebab yogurt masam. Better kau beli yogurt lah, sebab yogurt masam. Jadinya dia sesuai benda ni manis. Manis tak opportune. So bila manis dengan masam dia memang cun lah. Satu lagi mungkin kau susu fresh milk biasa tu, susu kotak tu, so kau letak dulu. Okay tak? Jadi yang kedua guys, produk baru dia kot. Aku rasa dah ada ni. Intense Dark Chocolate. Betul. Aku dah perasan tau tin dark chocolate hari tu. Aku macam nak beli tapi malas aku nak tambah gula-gula ni. Badan pun dah besar dah kan. So aku dah pernah kurangkan gula guys. So apa dia bagi? Ni dia. Macam shit Milo lah guys. Ni. So dia bagi macam ni. Style bos. Yang ni memang dapat dalam tu lah. Ada member aku tak dapat kan. Yang ni ada tak dapat. Tak pasti. Satu lagi guys. Ada lagi next. Nestum.
Ya, Nestem. Jadi aku buka. Oh, kotak dia memang cantik lah. Ni kotak dah. Jadi, kau akan dapat Nestem. Ada dua jenis Nestem lah. Oat and red rice. Maksud dia berry flavor. Dengan satu lagi Kunio sayo. So, dengan black rice. So, dua Nestem ni. Aku jarang nampak Nestem ni. Mungkin sebab dia bukan target market aku lah. So, dan last kali kita dapat chocolate bar panggil breakfast bar ni, Milo standard lah. Ni memang selalu dapat. So, ni antara jajan yang aku dapat sempena. So, aku memang menyesal lah blind box aku tak dapat hari tu disebabkan ada kekangan masa. So, dekat situ memang bagi aku ramai gila nak mampus. Ramai juga lah. Tapi sayangnya dia tak ada istilah drone lah. Drone sebabkan dekat KK dia tak boleh fly drone disebabkan dekat dengan airport. Jadi memang tak digalakkan lah. Dan memang ramai. So, Malaysia Breakfast Day 2026 ni memang bagi aku dia meriah. Dan aku rasa dia macam taklah seramai yang macam running yang sebelum ni. Tapi dia kategori ramai sebabkan lepas tu ada aktiviti bersama anak-anak. So, maksudnya parent yang macam anak-anak yang tak lari boleh je join apa kemudian. Maksudnya kau tak perlu untuk hadir untuk berlari ataupun berjogging, berjalan ke. Kau hanya datang untuk event yang seterusnya tu pun boleh. So, maksud kau buat aktiviti blind box dan sebagainya. So, dekat situ pun dah kau orang ada makanan-makanan produk Milo secara free dekat sana, guys. So, banyak aktiviti yang menarik kat sana. Jadi, guys, itu saja untuk konten aku kali ni, guys. So, kau orang rasa berbaloi tak? So, kau rasa berbaloi tak benda-benda ni dekat aku? Bagi aku, berbaloi lah. Sebenarnya, kalau rasa aku bayar RM26 tu, memang untuk nilai baju je pun sebenarnya dan aktiviti-aktiviti. So, jadinya dengan benda-benda ni, so, kau boleh lah ada sikit jajan untuk kau makan waktu kau bosan. Betul tak? Waktu kau lepas buat video, apa semua benda tu lah. So, jadinya, boy, guys. Terima kasih, Milo, guys. Jadinya, untuk makluman, Milo tak promote aku pun. Dia tak bayar aku. Itu saja. Okay, guys. So, macam biasa, guys, jangan lupa like, komen dan share dan follow aku di TT, guys. So, korang tekan je lah button follow ni, guys. Kalau korang dah tekan, memang terbaik, guys. Jadi, macam biasa, guys, jangan lupa like, komen dan share dan subscribe, guys. Subscribe itu gratis, guys. So, untuk tahun depan, kalau ada lagi, mestilah join, guys. Takkan tak join. Murah saja, guys. Itu saja untuk konten kali ni. So, terima kasih kerana yang menonton sehingga habis. Terima kasih yang subscribe dan follow aku. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye-bye.